Assalamualaikum. Hari ini saya dengan jiran-jiran BBC pergi ke Pulau Ketam mencari tolong. Ya, saya pergi tolong dengan jiran-jiran saya. Tolong bakai. So, kita sedang menunggu kawan-kawan saya di apa? Ya. Pulau Ketam. Pulau Ketam. Okey, sekarang ni kita dah dekat sampai JT bang. Pulau Ketam. Lara doa kami jaya. Tempat kita, tempat yang tu lah, tempat biasa. Jajah aku nak tangkap ni. Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat Mina Penumpang. Kita nak parking kereta dulu, insyaAllah. Di Pulau Ketam. Alright. Kita orang sikit je bang. Okey, kita dah sampai dekat JT. Sekarang ni kita tengah tunggu kawan-kawan kita sampai, insyaAllah. Sekejap lagi kita bergerak. Okey. Ini player-player kita. Kita tunggu kawan kita datang dulu Kita sekarang ni sedang berkumpul menunggu sahabat-sahabat kita datang lagi. InsyaAllah kita tengah tunggu ni. Ini Bakri ni. Bak, kita tunggu siapa ni Bak? Member belum sampai. Okey, kita tunggu lagi. Pasal bot nak jalan gerak pukul 9.30. Kita temu ke Labu Kita nak pergi mana Bu? Baca. Ya, baca. Yang mamai ni. Juara bertahan ni. Yeah. Cik Man pun dah sampai dah. Cik Man dah sampai. Alright. Inilah persekitaran dekat Pulau Ketam. JT Pulau Ketam setara nak tunggu bot. Kat sini lah tempat dia. Kau nak makan mi kari ke? Aduh. Aku panjang. Ni dia. Nampak air, cuaca, air nampak okey lah. Pulau Ketam. Patung replika.
Oh, Ali tengah menikmati view di jeti Pulau Ketam. Ini, sekarang ni kita bersama Bosman. Karen, ada Karen. Kalau dengan Cik Man ada. Ya. Sekarang ni kita kita tak campur dengan orang pun. Ni pemegang rekod check-up kita Pemegang rekod dan akan champion hari ni. Amin. Tu. Jordan mau sangka ke apa? Okey dah. Baru sampai dia mah. Ambil barang. Okey, kawan kita alhamdulillah dah sampai. Last. Mak Yasa. Hai Mat. Hai Lip. Alhamdulillah. Ni yang kita punya kapten Hamzah. Ini aku punya set, dia tinggal dengan aku. Ya Habibi Abu Yang Ini Haji. Ini Haji kecil. Yang dia akan menang. Jangan khawatir. Kita orang sampai pukul berapa pun. Sekejap. Ini orang penting kita. Cik Azhar. Apa perasaan Cik Azhar ini? Berasa terus je untuk pergi memancing. Ya. Ini bak punya awet. Okey, kita nak menuju ke bot. Angkat barang semua. Kita tengah nak angkat barang, nak loading dekat bot. Ini pemburu sang purba. Ni psycho kat sini ni. Okey, jom. Kita menuju ke bot. Barang kita nak loading barang dekat bot. Ni bot dia. Okey bot. Jom. Ni dah. Balik okey le, boleh bawa balik. Agak ni kita menuju dekat sesi bot. Barang kita nak loading kat dalam bot.
InsyaAllah doakan kami berjaya ya. InsyaAllah. Ini semua fighter-fighter kental SPBC Angler. Amin. Berapa kali juara ni depan aku ni. Pak. Jalan pun dah sengit, lepas tu usia semua. Jalan pun dah sengit masing-masing. Betul lah Jah. Sakit belakang kan. Waktu usia lah. Kita ni dah semua lep. Okey, baik-baik. Okey, pelan-pelan. InsyaAllah, pelan-pelan. InsyaAllah Maafi muskilah anak kalam. Halas selesai. Ya, roh. Dia boleh cakap Arab. Kau ingat bangga dia cakap Arab. Itu lagi bunga Arab tu. Okey. Aduh, ya Allah. Dennis mana? Bot. Masuk kat sini. Makanan di sana. Nah, barang kita. Tak, kita tolong angkat barang. Bos, beri dia. Hah? Ni bos. Ni, bos. Kurang lah. Tak boleh saya suruh. Hai, tengah loading. Tengah loading. Terbang. Tak apa, nanti dia susun. Rod tu tak terbang ke abang? Nanti dia terbang lah. Masuk di atas salah. Ya, semua ni. Alu. Ada lagi tu, banyak. Dia berat ni, boy. Aku tak boleh sedikit. Hello bos, okey bos Ini semua angler ni. Okey. Maman. Ini siapa kita punya? Ni kot. Oi, sorry bos. Masuk dulu Azal, kau masuk dulu. Azal kembali kan? Betok tu ni. Tak, air ketuk. Halo, hai. Okey. Azal senyum sikit dah. Uncle, apa khabar? Baik Uncle Uncle baik. Okey.
Dah masuk dalam bot dah. Tengah nak gerak je. Ada. Kamu apa ni? Alhamdulillah semua ada. Alhamdulillah semua ada apa semua. Supaya berjalan dengan lancar. Kita menuju ke Kelong Bak Chai. InsyaAllah. Dah ke Bolo Hamzah tu. Daripada pagi keluar ambil umpan dia dah ke Bolo. Macam mana? Dia lapar sekarang ni. Cuma faktor usia ni. Siapa Hamzah? Sian dia. Diam bentar. Apa bos? Umpan tak mau? Pesaing Hamzah. Pesaing Hamzah Ali. Okey, boleh jalan dah. Boleh. Okey ni, semua okey ni. Okey. Greenway. Oh, Kelong Greenway. Kau dapat naik pari ya, Lip? Ya, pari. Dia dapat pari. 26 kilo lah. Okey. Kita on the way ke Kelong Bak Chai. Kita tunggu lagi orang nak naik ke apa lagi ni. Kita kena tunggu jugalah. Diorang nak penuhkan bot ni baru kita bergerak. Aku dah ada standby. Panjang-panjang. Apa gila tu orang? Hei. Apa sih? Wow. Janganlah mat-mat. Pegang tak? Sudah tua pun macam budak-budak lah ke? Sudah tua masih, sudah 50 siri semua ni. Dia nak roman pula kawan. Oh, ini National Geographic oh. Aku tak ada nasi. Sibuk ambil sambal. Okey, dah penuh. Okey, bagi pakcik tu duduk. Okey. Ada. Tu dah. Musang kick tu dah, jatuh mampu, meletup tu. Jangan lagu. Oh, dah tujuh. Itu pun sama Zai? Aku ada ni. Bab. Pakat pakai baju sama. Satu tim ke apa? Oh, sama dengan Ali. Bos, okey bos. Siaman, okey Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Bot dah pergi. Okey. Kita sudah menuju ke Kelong Bak Chai.
Bot dah bergerak. Jam 10. Tepat pukul 10 dia dah bergerak. Tepat pukul 10 dia dah bergerak. Tak habis-habis NSTP ni. Dia terbolor daripada pagi, dia keluar anggar daripada pagi. Dia cari umpan, dia cari apa semua. Kalau tak ada dia tak jadi semua. Hey. Kalau tak ada dia, tak ada makna kita nak pergi mancing hari ni. Ini tukang masak kita ni, bekas chef. Kalau tak ada dia pun tak jalan. Butter aku dah beli tau. Tapi aku makan seorang pun tak ada. Dengan kacang merah. Aku dah beli green ni. Green way. Jangan tipu netizen. Air dapat view. Faham. Okey, kita menuju ke Telong seterusnya. Kita menuju ke Telong seterusnya. Okey, kita dah sampai ke Bak Chai. Kita dah sampai ke Bak Chai. Alamak. Bismillah Okey, kita dah sampai. Okey bang. Baik. Bismillah. Wah. Oh, abang sebelah Aduh. Ya. Sabar. Ya, ni kita. Dua biru. Tu pun kita. Tu bak punya. Ha? Nak lagi? Mana? Betul. Ada sama kita ni. Yang ni? Itu semua brother punya. Dari luar orang. Bang, tengok bang, ni bang abang ke bang? Ini semua bang abang Ini Imal, ni kita punya. Ini kita punya. Ni tolong. Aku tak larat ni. Ini umpan ni tolong pegat. Aku belakang aku sakit. Belakang aku. Ni letak tangan lagi. Aduh. Dah tua dah macam mana? Dah tua dah.
buka kita. Buka. Ada buka. Kotak. Kita punya. Kita punya tu. Puan. Itu nak buat nasi goreng udang. Ini bukan. Yang ni bukan. Yang biru ni tong ni. IKEA bukan Bukan. Okey. Abang, kita ada ambil barang abang ke? Abang di sini. Boleh kejap lagi kita boleh lepak kat sana. Besok balik pukul berapa? 12. Tengok barang. Apa pun datang ni bang sini bang? Bukan. Okey, dah sampai alhamdulillah. Mana jalannya? Mana tempat tu? Oh ni. Okey. Okey ni. Okey. Ya lali letak je lah dulu penat ni. Okey. Ni tempat ni. Okey. Letak dulu kena balik daripada penama tu. Okey. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dekat Kelong Bak Chai. Kita tengah susun barang apa semua. Okey, labu letak kat situ bu. Engkau ni ada ni. Okey, semua alhamdulillah dah sampai. Kita tengok Usha dulu tempat dia macam mana. Bilik dekat atas bang. Bilik kat atas. Masuk sejadah ada bang sejadah ada buat solat. Ada. Bilik kunci bang. Bilik kunci. Pergi ambil kunci dulu ni. Aku pun tak tahu. Oh besar. Nanti minta Hamzah. Kunci bilik tutup dah. Kunci bilik tutup. Oh nanti dia datang di Sabah Ali kat Sabah Ali nak jadi champion. Okey. Okey 30. Kita tengok. Yang sebelah sana, yang sebelah sana tu Bicai. Yang sini Bacai. Okey ya. Jamban pun ada dua semua. Bilik air banyak alhamdulillah. Okey. Bilik cantik. Bilik air pun ada. Semua. Ini organizer sediakan makanan. Oh tu nasi tengah ni. Aura menang apa semua. Nak tengok sikit aura menang tu mana? Yang ni tak makan bu? Nak makan.
Sarapan baru. Sarapan ni apa ni? Mak macam cantik suasana ni kan. Ahmad, air ni pun cantik ni kan. Pasti boleh baik. Ketan batu ni boleh. Ketan batu boleh. Ketan lipas tak boleh. Ya ke? Ya. Ketan lipas tak boleh kan? Batu tak boleh. Batu tu bak. Kita tengah santai, tengah berak baru sampai senang. Kita relax, kena makan ni baru sambut ya. Tengah setting rod, tengah nak setting ni semua, berjampi apa semua dah keluarkan dia punya secret weapon. Tu dia. Azhar rock baru tu nak nyanyi hari ni. Tu semua nak buat, nak letak umpan. Makan bos. Hari ni kita kasih ni pakai Black Stallion menggunakan spinning. Kita cuba nasib lah kalau ada. Kita tengok, kita try dulu. Tu ikan belanak. Jap. Man lai. Umpan pocong. Buat macam mana? Talik pun sama. Ya bos. Dua. Bak 38. Kalau otak kau macam masuk kolam baik aku pergi lukut. Siap. Boleh bos?